Dan setiap kali dengar bunyi tu, semua tutup tingkap. Sebab orang tua-tua cakap, kalau kau dengar dia dekat, maknanya dia jauh. Tapi kalau bunyi dia sayup, itu tandanya dia dah dekat sangat. Malam ketiga sejak Azhar hilang, suasana kampung makin sunyi. Biasanya bunyi cengkerik, anjing, burung hantu lah, semua tu jadi muzik malam. Tapi malam tu semua senyap, macam hutan tengah tahan nafas. Tok Imam dengan 2-3 orang kampung buat bacaan Yasin kat surau. Tengah baca, tiba-tiba lampu kelip-kelip macam ada benda lalu luar surau. Budak surau, si Aiman, cakap dia nampak bayang besar, tapi jalan 4 kaki. Esok pagi, dekat halaman surau, ada jejak kaki. Tapi yang pelik, satu jejak harimau, satu lagi jejak manusia. Dua jalan seiring. Macam satu jasad, 2 roh. Tok Batin datang lagi. Dia bawa seikat daun, minyak dan sekepal tanah liat yang dia kata dari tanah asal Saka tu dilepaskan. Malam tu, dia ajak orang kampung buat bulatan nak panggil balik roh Saka tu. Waktu dia baca mentera, angin mula kuat. Pokok-pokok tepi surau bergegar. Tapi yang paling tak boleh lupa, bau. Macam bangkai bercampur darah. Tok Batin tiba-tiba berhenti dan dia tengok tepat kat satu penjuru hutan. Dia tengah tengok kita, dia cakap. Tapi bukan Azhar. Ini bukan dia lagi. Ini harimau dia. Tak sempat habis majlis, seekor kambing hilang. Esoknya, dijumpai tergantung atas pokok, macam ada tangan yang sangkutkan. Siapa pernah dengar harimau panjat pokok tinggi dan sangkut mangsa elok-elok? Tok Imam kata, selagi Saka tu tak diserah atau ditamatkan, dia akan cari waris seterusnya.